Tolong, tolong. Hei, diam. Dah pergi dah dia tu. Adik puasa tak hari ni? Saya tolong belikan air. Puasa, terima kasih. Abang, Dari mana? kena kerja anjing tadi, dia tolong. Sian, terima kasih semak adik saya. Pergi sana, mama dah kat sana dah. Anda janji takkan pukul diam-diam. Kalau Azam pukul ni tak apa, dia ada baby. Dan. Papa ni pun marah tak serius. Kalau tu bukan tak apa, dia biar. Zah, ini mama ni. Masuklah. Zah, sakit lagi. Kalau sakit lagi, mama bawa dekat mama kan? Dah okey sikit, tak payahlah. Oh, tak apalah kalau gitu. Alamak, mama. Apa masalah? Kalau boleh kuat lagi. Buat mama terkejut je lah. Mak, jangan marahlah. Nanti mata puasa. Ada apa? Kurang ajar. Dah lah jelek mama. Cakap buka-buka lagi kat papa. Kenapa Azam? Fitnah. Mana ada orang tak saya depan mama boleh pula. Lepas tu nak salahkan saya pula. Apalah. Nasib baik orang tengah. Kenapa nak pukul tu? Sinilah. Sini. Tapi jangan pukul yang ni. Cepatlah. Tak takut. Hei. Aduh. Sakit lah, Ma. Asyik nak gaduh je lah. Dah mula dah. Vendra, sayang. Diam. Vendra janji sikit. Lepaslah. Saya nak awak lepaskan Gavin. Itu cacat. Itu tak sesuai dengan Omega yang tinggi ni macam awak. Oh, jadi sama dia pura-pura lah. Saya bukan pura-pura sayang. Tapi saya tak... Ya, saya cacat. Saya tak sesuai dengan Omega tinggi. Puas kau.